Apa itu nombor perdana? Nombor perdana ialah nombor asli yang lebih besar daripada 1, mempunyai 2 pembahagi, iaitu nombor 1 dengan dirinya sendiri. Nombor perdana ialah nombor 2, 3, 5, 7. Sebab mereka mempunyai 2 pembahagi, contohnya 1 darab 2, 1 darab 3, 1 darab 5, 1 darab 7. Nombor 1 bukan nombor perdana. Nombor perdana yang paling kecil ialah nombor 2 dan nombor 2 ini ialah satu-satunya nombor genap dalam nombor perdana. Maksudnya, nombor perdana yang lain semuanya nombor ganjil. 9 bukan nombor perdana sebab 9 ialah 1 darab 9, 3 darab 3. Jadi, nombor 9 mempunyai 3 pembahagi. Apakah nombor perdana seterusnya? Contohnya 11, 13, 17. Kita boleh tengok di sini, 2 sahaja merupakan nombor genap. Yang lain semua nombor ganjil.